Selamat pagi geng. Untuk event kali ni ada 2 event lah. Untuk hari Sabtu ni aku berminta maaf, aku tak pergi mana-mana event. Melimau drag pun aku tak pergi, disebabkan aku ada family trip pergi Teluk Batik. Kita tak tahulah cerita dia macam mana. Boleh pula sama tarikh dengan event jantan tak guna. Planning aku nak bawa motor 2 biji dekat 4x4 aku. Sekiranya aku bawa LCV8, aku nak bawa Krypton. Tetapi ada permasalahan, tak ada rasa macam takut-takut sikit. Homestay aku tu apartment, dah tak ada security lah, apalah. Jadi macam benda tu risau kan. Dah sampai sana, turun motor, lepas tu pergi tapak event, malam ke goreng-goreng dekat Manjung. Lepas tu nak tidur kena naik motor. Esok pula nak keluar pergi pantai ke nak pergi mana-mana riadah. Jadi permasalahan bawa kulu-kili motor tu kan jadi satu masalah. Jadi masalah satu kerja. Tengok tu ada geng-geng S1R gerak geng. So boleh katakan ada jugalah yang gerak-gerak daripada sini. Cuma vibe dia aku tak rasa lagi macam event yang sebelum ni. Mungkin ni siang, sebelum ni banyak event dekat Anchorage, dekat PD yang jenis racing-racing betul lah. So kita tengok suasana dia. Sedih kan. Aku nak bawa sebenarnya geng, tapi aku kesilapan besar. Aku punya D-Max tu manual. Bini aku tak pandai bawa manual. Yo, millones pa' yo cortarte la grama. Que tú quieras ahora, what you calling for? A ese toto baby ya le di mi score. Esa vaina ahora es como un Focus 4. No te gustó lo que me cambiaste por. Me pidieron barra como Ivy Queen o como Lauryn Hill, como Foxy Brown o como Queen Latifah. Me pregunto si a cambio me dan visa. Viviendo mi vida como Leo Kim, como Missy Elliott, como Wiz Khalifa. Sekarang ni aku dah dekat chalet lah, kira chalet. Lepas tu event, macam aku cakap, tidak aku nak bawa motor. Tapi tu lah macam seram nak. Kalau tengok kawasan ni sunyi, aku nak letak motor dekat mana? Dekat sana pun ada sebiji 2 biji motor LC dengan Y. Seram mat kalau nak parking kat sini. Dan sekarang ni tukar-tukar baju, petang sikit kita pergi kat pantai, mandi pantai. Lepas tu kita tengok lah suasana kat sana. Tadi pun korang nampak pun suasananya. Bagi kita cukup-cukup ramai. Aku pun tak ada dengar bunyi rem-rem. Mungkin tak tahu lagi atau petang nanti ke atau macam mana. Sebab apa? Setiap orang tu perangai dia berbeza-beza kan. Perangai ni suka yang rem lah, ada perangai yang macam itulah, kita tak tahu lagi. Tengok petang nanti. Bagi aku rehat jap. Panas ni. Panas. Akan kau. Yeah, uppercut punches got him busting up. Potion in his double cup, liquor got him buttered up. Yeah, shitting on my competition. Every track is like I got bubble guts. Fast life, buckle up. Yeah, turn an angel into angel dust. Top rope caution, got it jumping like double dutch. Used to take a shuttle bus, I ate a struggle lunch. Turn my woes to wins, you know I had to knuckle up. Right, hey, big bands busting out a duffel. Bloody knuckles from the last scuffle, putting dogs. Ni suasana yang ada dekat Teluk Batik. Sekarang kita buat trip untuk family pula. Aku tak tahu lagi nak ke mana. Sebenarnya kalau untuk Teluk Batik ni memang kita orang family kurang sikit geng. Tak tahu kenapa. Sebab mungkin tak ada arah tuju. Pada Teluk Batik pun memang tak best. Lepas tu nak pergi area sini pun tak tahu nak ke mana. Ada planning macam nak pergi Pangkor balik hari. Tapi itulah pening juga. Kita pun dah buat persiapan untuk kita nak pergi ride sebelum ni. Tapi itulah tak jadi pergi ride. Mungkin majoriti banyak yang kerja. Yang budak-budak aku kat bengkel pun ada separuh yang pergi. Tengok diorang kat sana. 1 hour later. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. The jig is up. Yeah. I came too far, I ain't giving up. Hey. I had to cut what was weighing me down, and then when you grow, they say that you switching up to the perimeter. Defending the fort, we question the visitors. I got it locked, ain't taking a prisoner. Thought it was sweet until they chin hit with a finisher. Heartbreak, Nicky, I'm avoiding the slips. I'm raising the stakes, enjoying the risk. Injecting my veins with ice, as cold as it gets. I live for this shit. Die as a legend, I ride with aggression. I lost in the past, it's fine, it's a lesson. I'm loading the clips, I fire the weapons and taking what's mine. It's time for redemption. Yeah.
next day. Here it go again. What's up, Ray? Yeah, it's me. Woo. Yeah. Me pidieron barra como Ivy Queen o como Lauryn Hill, como Foxy Brown o como Queen Latifah. Me pregunto si el cambio me da envidia. Viviendo mi vida como Lil Kim, como Missy Elliott, como Wiz Khalifa. Tú me examinas como Nicki Minaj o como Baby Tricks o como Cardi B o como Glorilla. Algunos dicen que es influencia cristiana, otros responden que es corrupción muy temprana. Yo en parte pienso que por mi vida hay pana, y eso seguro Dios bendijo mi membrana. Quiero comida y fuck esta fama, te cambio tu lana por todo mi drama. Van 15 años que yo no duermo en mi cama, son 2 millones pa' yo cortarte la grama. Que tú quieres ahora what you calling for, hace todo y ya le di mi actor. Esa vaina ahora es como un Focus 4, no te gustó lo que me cambiaste por. Me pidieron barra como Ivy Queen o como Lauryn Hill, como Foxy Brown o como Queen Latifah. Me pregunto si el cambio me da envidia. Viviendo mi vida como Lil Kim, como Missy Elliott, como Wiz Khalifa. Tú me examinas como Nicki Minaj o como Baby Tricks o como Cardi B o como Glorilla. Nací con mi tita, mami me dio la pinta. Apolo automático no entro en cinta. Quiero hablar conmigo, pues haga una cita. Y capaz que por dinero lo que necesita. La iglesia quiere que crea lo que recita. El político local mi voto lo duplica. Te venden cannabis porque te medican. Y así la autonomía te la dosifican. Que tú quieres ahora what you calling for. Hace todo y ya le di mi accord. Esa vaina ahora es como un Focus 4, no te gustó lo que me cambiaste por. Me pidieron barra como Ivy Queen o como Lauryn Hill, como Foxy Brown o como Queen Latifah. Me pregunto si el cambio me da envidia. Viviendo mi vida como Lil Kim, como Missy Elliott, como Wiz Khalifa. Tú me examinas como Nicki Minaj o como Baby Tricks o como Cardi B o como Glorilla. Korang nampak pecah ni, macam mana boleh pecah aku tak tahulah. Patut dia motor ni Nish yang bawa pergi Teluk Batik. Tapi tak tahulah dia keluar tu, dia pergi merembat atau dia main wheelie. Dia cuba nak wheelie motor aku ni. Pecah. Gila-gila man. Dia try start. Start Ya, dia try start. Ada bunyi berancai, tak ada berancai. Tadi start bunyi berancai. Kita suspect one way. Tapi kita nampak kat sini yang pecah. Dia try start dulu. Memang tak ada apa-apa bunyi. Aduh, tapi masalahnya belakang auto LC tak ada masalah aku ni. Ada LCV1 dekat belakang. Nama yes. BS apa ni? Gelap sangat. Alamak. Aduh, pecah pula ni. Mana-mana pecah ni, kabut lah. One day later. So, bengkel dah buka macam biasa. Hari ni kita nak kena siapkan motor-motor customer. Dan aku ada cerita sikit pasal motor goreng. Sekarang ni kita tak ada nak targetkan sampai 85, 80, 76 lah. Tetapi kita nak jimatkan costing disebabkan motor memang terlampau rangka tau. So, bila motor terlampau rangka, kita akan banyak costing untuk nak set upkan motor rangka tu. Dan aku ada banyak beli barang untuk motor goreng dekat Vietnam, dekat Shopee Vietnam lah, dekat ada barang-barang kat Thailand lah. So, benda tu proses jadi lambat tau. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu.
tunggu aku pun jadi pening. Aku planning aku nak siapkan motor goreng dengan spek 72 J12. Sebabkan barang-barang dah semua dah komplit. Untuk throttle body ada 42. Lepas tu barang-barang head ni semua dah komplit. Sekarang ni kita cuma buka kawah aja, bagi dia besarkan sikit. Buka kawah, kita cuci, kita wet blast ke macam mana kan. Untuk bahagian body pula, so kita memang agak terlalu lambat lah benda ni. Ni aku rasa targetnya untuk kita siapkan enjin bawah dulu. Lepas tu kalau tak sempat motor tu siap, kita akan bawa enjin tu dekat motor yang lain. So kita tengoklah motor-motor apa yang ada, tak pun aku rasa boleh kot. Kita hantar je dyno, lepas tu barang-barang luar baru kita akan buat. Tunggu barang-barang tu sampai. So macam mana aku pun tak tahu ni. 74, 72, tengok kita macam mana kita akan leraikan enjin 65 J12 tu. So enjin 65 J12 kita tak jadi jual. Kalau ada orang tanya memang sold out lah. Sebab kita nak pakai balik kan. Itulah target kita. Sepatutnya kita nak buat yang lagi besar. Tunggu crankcase daripada ESR, tapi itulah tak ada update. Tunggu dah dekat 2 bulan dah. Sama juga tak sampai-sampai juga. Kita pun tak boleh nak agak. Biar je barang ni kita simpan dulu, kita pakai dulu. Nanti kalau keluarnya crankcase ESR baru kita upgrade lagi besar. So kita, sebenarnya aku mengharapkan crankcase ESR tu.